Kena faham kata Ramadan ni tu hewi sebulan ni untuk nak proses hak 9 bulan, hak 11 bulan lagi. Ingat situ sudah. Ingat kata sebulan bulan Ramadan ni nak cuci apa hak kita lakukan 11 bulan. Kalau kita buat cukup molek mengikut tata cara hak Rasulullah royak, maka kita akan bersih 11 bulan lagi. Bila bersih hak 11 bulan lagi, tak ada bosan lah mati pian mana pun. Kerana kita tak ada dah dosa, pahala kita banyak. Hak tu kena faham lagu tu. Barulah kita naik angin buat amal ibadat di bulan puasa. Kalau tak faham butir ni, selagi itulah dia rasa malah, rasa tebal. Tidak rasa manis dengan ibadat sebulan bulan Ramadan. Geliat nak pergi sejid pun geliat, nak terawih pun geliat, nak semaya Jumaat pun geliat, nak baca Quran pun geliat. Sebab tu kena reti hak ni. Kena reti bahasanya Tuhan wi kita sebulan bulan Ramadan ni besar, habis-habis besar. Tak ada nak banding dalam setahun kita hidup. Tak ada benda yang kita nak banding dalam dunia dan juga akhirat selain daripada Ramadan. Hak lebih sekali tak ada dah. Kita kecek bahasa kampung kata Ramadan ni ko di dalam ciwit kita. Kalau kita boleh Ramadan ni mana sepenuh, alhamdulillah kita tercatat dari golongan ahli syurga Allah Ta'ala. Tapi kalau tak buat sepenuhnya Ramadan tu hewi kita sebulan ni, tak usah angin-angin lah kata kita ni 1% nak masuk syurga. Hanya duk bawah di antara 50 neraka, 50 syurga. Pak kalau kita tengok dengan keadaan kita di hari ni, pahitlah. Kalau tak ada Ramadan ni pahit. Gana pahit? Kita duk jaga semaya so. Semaya tak tinggal lah kita mudah-mudah. Hak tu bukan kaya lagi. Tak ada kaya lagi kita. Dengan pahala-pahala yang kita nak bawa pergi ke akhirat esok tak kaya lagi. Kerana semaya ni bayar hutang hak Tuhan ya. Ada sikit sebanyak dalam semaya itulah. Baca kerana Tuhan wajib kita kena semaya. Wajib kena semaya. Kamu tak semaya dosa. Baru kita semaya, baru lepas tutup teh. Tu. Lepas tu nak kaya kena benda lain. Kena sedekah jariah, kena semaya sunat, kena mengatik, kena berzikir, kena macam-macam. Kita rajin dah. Sin kita suluh haji ni. Kita ngatik sehari banyak mana? Ada tak boleh 5,000 ngatik selawat 5,000, ngatik 5,000, keluar Allah 5,000 ada tak? Jauh. Puasa sunat tetap ada khamis, senang khamis. Tak ada. Hak tengah bulan 13, 14, 15 tengah bulan tak ada juga. Mana? Tak ada. Cik tengok tak ada. Wirid lepas maya tu dak. Tak ada lepas maya 4-15 patah tak ada. Tak ada. Wirid Rasulullah tu tak ada berapa patah ya. Tak usah kata wirid ulama buat tu. Baca ni tambah lagi. Kau tak ada. Ni kita kena reti lah kata ni. Pak kita duk berasa kata juh dah kita. Duk berasa kata kita lebih dah. Ni nak ya tak tuk duk cara agama ni. Pak tak cara tak nak kecek dah lah. Hak tak cara, tahu tak hijau. Tak nak kecek. Kita semayang dengan makan nasi ni banyak makan nasi lagi lah. Ni nak ayat kita hidup hari-hari nak ayat. Pada mana kalau kira-kira. Sebab tu hari Ramadan ni tak ada muka lain dah. Dia melia kita sebagai umat Nabi Muhammad. Nak bawa kita pergi syurga. Nabi kita duk tunggu di syurga. Tunggu puak kita di syurga. Bahkan Nabi tanya pula umatku. Macam mana umatku? Tanya pula nak ayat kata.
dekat-dekat nak mati Nabi kita, bimbang kepada puak kita. Sebab itulah Ramadan mari sebulan ni nak proses.